Assalamualaikum sahabat-sahabat dan peminat-peminat semua. Ni saya ni baru sampai di Masjid Desa Temu Jodoh. Mungkin Caah Segamak tu. Ni masjid ni cantik. Sini peluang kita buat pusat ilmu. Pusat ilmu dan tarbiyah hidup berjemaah. Sebab dalam Islam Allah mewajibkan pada Muhammad dan Muhammad mewajibkan pada umatnya 5 perkara. Itu untuk berjemaah. Yang pertama berjemaah, yang kedua melantik imam. Melantik imam untuk jadi ketua tu dengan berbai'ah. Jadi kita sebut bai'ah dia itu dengan lafaz bai'ah tu Sami'na wa ata'na mustata'na. Aku lantik kamu ni jadi imam, aku wajib mengikut kamu, aku patuh dan aku taat semampunya. Bila kita sudah lantik imam, kita wajib mendengar dan patuh perintahnya. Yang ketiga kita kena fi sabilillah. Maknanya kita kena keluar hartanya, sebahagian harta dan nyawa untuk menegakkan agama Allah. Yang kelima berhijrah. Maknanya daripada sifat buruk apa-apa tu kita menuju ke arah kebaikan. Tu yang disebabkan oleh itu konsep hidup berjemaah yang sebenar yang diwajibkan oleh Allah kepada Muhammad dan Muhammad mewajibkan kepada umatnya. Tu kena tahu. Jadi siapa yang tidak berjemaah, Allah mengharamkan hidup di muka bumi. Untuk jadi halal hidup di muka bumi adalah berjemaah. Syarat berjemaah yang ada 5. Yang macam tadi lah, kita kena lantik imam atau penguasa. Dengan kita pegang tangan dia, kita berjabat, kita mengaku bai'ah, kita angkat sami'na wa ata'na mustata'na. Tu hukum dia. Banyak orang tak tahu sebab dia tak mengaji dalam kitab itu Imarah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.